Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita dekat Bycam Studio. Jadi, persoalan mengenai siapakah 3 pemain warisan yang bakal menyertai Harimau Malaya, akhirnya satu sudah terjawab apabila Hector Havels disahkan sebagai salah seorang pemain warisan terbaru untuk skuad kebangsaan. Kalau ikutkan FAM nak umum benda ni minggu depan, tapi terkantor awal apabila kelab Portimonense pergi up story dekat media sosial mereka mengenai Hector ni. Alang-alang dah bocor awal, so TMJ pun gunakan kesempatan ni untuk mengesahkan yang Hector Havels adalah pemain warisan Harimau Malaya. Siap pakai baju Melayu, package sekali dengan sampin. Ini baru handsome kan? Baru nampaklah semangat anak Malaysia dekat situ. So dekat sini mungkin ramai yang masih belum kenal lagi dengan Hector ni. Jadi untuk video kali ni, aku nak bersembang mengenai Hector Havels untuk kita kenal dengan lebih mendalam profil pemain ini. Hector Havels merupakan pemain yang dilahirkan di Belanda, berusia 28 tahun, mempunyai ketinggian 1.71 meter dan beliau beraksi di posisi attacking midfield. So beliau memulakan kerjaya bola sepak beliau bersama dengan pasukan belia ADO Den Haag. Kemudian pada musim 14-15, beliau dinaikkan pangkat ke skuad utama dan sempatlah membuat 2 penampilan. Dan beliau kekal di sana hampir 3 musim, akan tetapi beliau bergelut untuk mendapatkan tempat dalam skuad utama lah. And then dalam tempoh 3 musim, Hector cuma sekadar membuat 13 penampilan dan menyumbangkan 1 assist sahaja. Dan kemudian pada Januari 2017, Hector membuat keputusan untuk meninggalkan Den Haag. Dan kali ini beliau memilih destinasi baru di luar negara apabila beliau terbang ke Cyprus untuk menyertai pasukan AEK Larnaca. Dan beliau bermain di sana selama 4 musim dan berjayalah melakukan 103 penampilan, skor 9 gol dan menyumbangkan 13 assist. Malah beliau juga berjaya membantu AEK Larnaca menjulang Cypriot Cup pada 17-18 dan Cypriot Super Cup pada 2018. Dari sini juga dapat melihat beliau berpeluang untuk beraksi di pentas Eropah apabila beliau beraksi dalam kancah Europa League pada musim 18-19. Kemudian pada musim 2021, beliau berhijrah ke Spanyol untuk menyertai pasukan FC Andorra yang ketika itu beraksi dalam saingan Division 3 Spanyol. Beliau berjaya membantu Andorra untuk naik ke Division 2 Liga Spanyol selepas muncul juara pada musim 21-22. Beliau kekal selama 3 musim dan merekodkan 86 penampilan, menjaringkan 11 gol dan menyumbangkan 10 assist. Untuk musim 23-24, beliau berpindah untuk menyertai pasukan FC Cartagena, akan tetapi beliau tak kekal lama di sana. Sempatlah membuat 16 penampilan sebelum beliau terbang ke China pada Januari 2024 untuk menyertai pasukan Guangxi Pingguo Haliao yang beraksi dalam Division 2 Liga China. Beliau bermain selama 1 musim, berjaya menjaringkan 4 gol dan menyumbang 11 assist dalam 30 penampilan. Dan pada Februari tahun ni, beliau terbang pula ke Portugal untuk menyertai pasukan Portimonense yang kini beraksi dalam Division 2 Liga Portugal. So secara overall beliau telah beraksi dengan 6 pasukan dan telah merekodkan 303 penampilan, 33 gol dan 44 assist. So untuk nilai pasaran beliau, ketika ini nilai beliau adalah pada nilai 450,000 euro dan nilai tertinggi yang pernah dicatatkan adalah pada Jun 2023 pada nilai 1 juta euro. So apa-apa pun, aku nak ucapkan selamat datang buat Hector Havels ke skuad Harimau Malaya. So sudah tentu kehadiran beliau amat penting untuk meningkatkan lagi kualiti dan mutu permainan dalam skuad kebangsaan. So sebagai seorang pemain tengah, so sudah tentu Hector mampu untuk memberi satu tambahan nilai di kawasan middle third. Kita semua tahu salah satu kelemahan dalam skuad kebangsaan kita ni adalah di bahagian tengah. Kalau dalam game-game besar, kita sebenarnya agak bergelut untuk kawal bahagian tengah dengan baik. So, bila dah tak boleh nak kawal, so at the end, gelembung buaya lah jawabnya. Jadi, lepas ni aku harap dah tak adalah gameplay gelembung buaya ni lah. Kalau boleh, kita nak menang lebih banyak penguasaan di kawasan middle third. Selain tu, Hector ni juga seorang pemain yang mampu beraksi sebagai seorang CM ataupun AM. Sebab kalau kita tengok, beliau melakukan 93 penampilan dan menjaringkan 6 gol sebagai seorang CM, 70 penampilan dan 12 gol sebagai seorang AM. Jadi ini semua terpulang kepada Coach Peter lah. Nak letak AM boleh, CM pun boleh. Kalau nak lebih kepada untuk kawal position di bahagian tengah, boleh letak Hector ni untuk pair dengan Nakso. Kalau nak main dengan lebih agresif, lebih attacking, boleh letak dekat AM. Dan bagus dekat sini kita ada lebih banyak pilihan. Kita ada Hendrik, Safawi yang boleh main dekat posisi CM. Kita ada Afiq, Nazmi dan Wilkin di posisi CM. Dan kita juga ada Syami Kuti dan juga Noah Lin untuk posisi DM. So banyak pilihan yang kita ada. Cuma nak cari mana pemain yang sesuai atau ngam dengan taktikal untuk membentuk satu gandingan mantap di bahagian tengah. Apa-apa pun, ini adalah satu permulaan yang positif untuk skuad Harimau Malaya dalam usaha untuk kita mendapatkanlah lebih ramai pemain warisan yang
yang berkualiti tinggi. So, ini baru permulaan lah. Korang semua jangan risau. Relax je. Aku yakin akan datang nanti, akan ada lebih ramai pemain warisan yang jauh lebih berkualiti yang akan join skuad kebangsaan kita. So far setakat ini kita dah dapat 3. Yang ini dah boleh anggap sebagai official lah katanya. Kita tengok sejauh mana impak yang mampu dihadirkan oleh Hector ni ke dalam skuad kebangsaan kita. Jadi gang, macam biasa, berapa rating yang korang nak bagi kepada Hector ni? Komen je dekat bawah, okay? So, itu saja Sekmo untuk video kali ni. So, aku harap Sekmo boleh like, subscribe, share and komen. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.